Saya sedang bagi tahu pada tuan-tuan, mustahil kita akan kembali selepas hari raya dalam keadaan sama seperti sekarang. Kerana kesan minyak akan terasa. Yang saya kata bukan harga minyak di petrol pump, tapi harga makanan yang kita import yang mana menggunakan kapal dagang yang membayar pada minyak antarabangsa. Ada settle benda tu. Yang kedua, kita dah cerita apa yang disebut. Sebab tu saya suruh langgan adik yang jawab tadi pergi dekat Olivia Reed. OLIVIA REED di Facebook. Klik like saja page dia. Like video dia 78 malam ni biar tengok video dia. Dan baca video dia tentang 5 implication daripada kesan perang Iran dan juga Amerika. Semua benda ni datang kepada dia sangat terperinci kerana dia prihatin untuk mengingatkan masyarakat dunia kerana dia bukan milik institusi, dia seorang individu, seorang pengkaji ekonomi, dia jelaskan. Dan dengan Profesor Jiang, G-I-A-N-G, Jiang, Prof Jiang juga advice banyak tentang ekonomi. Saya tengok semua video-video ni, saya stream dengan tuan-tuan, bagi tahu dekat tuan-tuan. Supaya kita ni sama-sama civil society mengambil langkah yang gagal dijelaskan lebih awal pada kita oleh kerajaan. Kerana masalah dalam kerajaan kita ni, bila dia cakap, pembangkang bantai. Bila pembangkang cakap, dia bantai. Negara kita ni maklumat diuruskan oleh naratif politik pembangkang dan kerajaan. Kita rakyat jadi terpinga-pinga. Sebab Olivia Reed, R-E-E-D. Bukan Green, Olivia Reed. Jadi kita ni terkapai-kapai lah. Sebab seorang menteri nak jawab bila dia kena bantai dengan pembangkang. Seorang pembangkang pula dia nak tanya soalan yang ada kepentingan memalukan menteri. Kita rakyat terkapai-kapai. Sebab dah tak ada lagi komunikasi yang genuine dipanggil the news for the society. News untuk rakyat ni dah tak ada. Sebab news ni adalah perang mulut di antara kerajaan dan pembangkang. Jadi tuan-tuan terkapai-kapai. Kerana itulah saya jelaskan pada tuan-tuan. Bila tuan-tuan ada dalam stream saya bagikan maklumat pada tuan-tuan. Supaya tuan-tuan tidak terkapai-kapai. Yang macam saya kata tadi kan. Bila tuan-tuan salah baca maklumat. Menteri cakap, pengetahuan rakyat Malaysia sangat rambang. Jadi menteri kata, keterjaminan kita makanan ada. Dia jawab, perli pada pembangkang. Soalan dia sekarang, kita tak cerita tentang keterjaminan makanan. Kita cerita tentang inflasi makanan. Jadi menteri itu kata, awak semua pun rasa lega. Oh, jam makanan kita cukup. Soalan dia tak timbul sekarang makanan tak cukup. Timbulnya sekarang makanan kita diimport. Tepung datang dengan kapal laut. Gula datang dengan kapal laut. Okey, beras datang dengan Thailand punya mesin dan Thailand punya kilang. Thailand punya kilang pula sedang mengalami pencatuan minyak. Nak proses beras padi jadi beras ni dia ada pencatuan. Terak Thailand mau masuk lagi, ikan daripada Thailand. Sayur daripada Indonesia, kelapa daripada Indonesia. Cili yang datang daripada China. Semua menggunakan kapal dagang yang tidak disubsidikan. Jadi bila menteri kata rantaian makanan cukup, saya kata memanglah cukup dalam hati. Saya kata, YB, bagi tahulah harganya yang mahal. Kerana kesan daripada kenaikan minyak. Dan rakyat Malaysia pula ingat, kalau pening keluar adik, takut meninggal sekejap lagi. Syafiq keluar dulu. Takut awak meninggal. Awak keluar dulu. Sekejap dia pening meninggal pula jenuh tuan-tuan. 10 malam akhir ni. Pening keluar. Takut meninggal dulu. Kerana mendengar berita-berita di luar kemampuan akal dia untuk menjamahnya. Okey, meninggal. So saya jelaskan ini yang perlu difahami. Tapi sampai sekarang, kita tak mendengar notifikasi daripada kerajaan. Alert mengenai. Dia sebut berjimat cermat. Berjimat cermat ni perkataan dia sangat simple. Kata Perdana Menteri, raja kena berjimat cermat. Tapi menteri-menteri yang lain tak ulas dengan detail. Kita pun tak tahu menteri kewangan kita, menteri kewangan 2 kita kurang bakat dalam menjelaskan pada orang awam. Dia sangat corporate. Dia datang daripada latar belakang sangat corporate. Jadi siapa yang nak jelaskan pada rakyat? Dengan mengatakan dalam keadaan sekarang, berhati-hati kerana selepas hari raya, inflasi akan datang. Tak ada pilihan lain. Dia no option. Inflasi akan datang. Dan bila inflasi datang ni, dia tak akan kata kerajaan boleh subsidikan. Kerajaan tak boleh subsidikan harga ikan yang naik. Sebab ini datang daripada market yang terapung, kita panggil dia. Kerajaan tak boleh kawal harga tepung. Sebab harga tepung melambung. Ataupun pengimport kata dia tak nak ambil. Kalau dia ambil harga tu pada harga tepung sekarang tuan-tuan beli katalah RM2.5 kan. Dia ambil sekarang harga tu jadi RM4. Kerajaan nak kawal RM2.5, dia tak import lah. Maka saya jelaskan untuk tuan-tuan faham, tak semua benda berada dalam kawalan domestik kerana kita sebuah negara yang mengimport makanan. Beras kita import 40%. Tepung kita import 100%. Okey, ikan kita import saya tak tahu berapa banyak. Tolong rujuklah berapa banyak ikan yang kita import daripada Thailand. Kerana kita semuanya adalah kapal-kapal nelayan yang tidak mampu membekalkan ikan kepada keperluan. Apakah penggunaan kata bateri dengan EV? Okey, yang saya jelaskan pada tuan-tuan. Lambatlah.
Kita baru nak cakap sekarang ni nak tukar kereta kita pergi pada EV. 80% ke 90% rakyat Malaysia ni masih lagi menggunakan kereta berasaskan minyak. Okey, berasaskan minyak. Nak convert ke EV ni susah kerana EV ni services. Tempat dia punya pengisian tak banyak apa semua. Jadi kalau kita nak kata tukar sekarang tak sesuai. Sebab tuan-tuan nak baru beli kereta pun dah tak boleh. Tuan-tuan nak jual beli kereta pun dah tak boleh. Sebab bukan masa sesuai untuk mulakan hutang baru. Yang kedua, EV, kita cakap dua perkara. Satu, EV ni asas dia apa? Enjin teknologi moden. Yang kedua, dia mesra alam sekitar. Nak dapatkan elektrik untuk EV, bahan bakarnya datang daripada diesel. Daripada minyak yang dibakar. Minyak yang dibakar menghasilkan jana kuasa elektrik. Jana kuasa elektrik, tuan-tuan charge kereta EV. Berarti induk. EV ni cuma tidak menghasilkan asap. Dan EV ni, itu saja. Jadi EV ni, satu logik dia takkan esok kita nak tukar. Yang kedua, EV ni kalau seluruh negara bertukar pula, seluruh jana kuasa kena bakar pula untuk menggantikan petrol. Untuk menghasilkan elektrik mengganti petrol. Senang je, balik asal balik hasil. Jadi elektrik pun naik sebab dia bakar pakai minyak. Jadi TNB akan charge. Sekarang ni tak terasa lah. Tapi katalah orang kita sekarang ni pakai 100% EV. EV menggunakan apa? Elektrik. Maka jana kuasa elektrik ni pula, dia pump, dia akan naik harga lah sebab elektrik digerakkan oleh minyak. Asal balik hasil. Satu logiknya kita tak tukar lah kereta bateri sekarang. Yang kedua, asal balik hasilnya, kalau negara stabil dengan minyak, sumbangan EV ni bagus kerana dia tak buang asap. Tapi EV ni, dia tak datang daripada peti yang dikumpulkan. Bukan perum peti kita tangkap, kita kumpul. Perum peti kita tangkap, kita kumpul. Lepas tu pump dekat kereta EV tak. EV datang tenaga dia daripada bahan bakar elektrik. Bahan bakar elektrik dia tetap minyak. Sebahagiannya arang batu. So kalau tuan-tuan faham, ini adalah rantaian yang mesti tuan-tuan lihat ketika tuan-tuan kembali daripada Hari Raya, dan saya peringatkan kepada tuan-tuan bahawa ini adalah implikasi yang besar yang saya pun terkejut kerana kerajaan tak menerangkannya sekarang. Dan saya lagi terkejut bila berlaku tentang isu sekarang. Isyarat yang tuan-tuan akan salah faham. Saya tengoklah daripada naik komen ni ramai yang baru, yang belum follow saya, tekan je lah follow dia hari stream. Supaya tiap-tiap kali saya stream pukul 5, pukul 9 malam tuan-tuan dapat. Tapi saya terkejut. Kerana ramai yang masuk ni kita ada minyak. Berarti basic dia pun tak tahu. Negara kita bukan pengeluar minyak keseluruhan bagi minyak kenderaan. Kita mengeluarkan minyak berkualiti tinggi untuk penerbangan, perkapalan dan petrosain. Itu pun basic dia tak tahu minyak negara dia. Kemudian saya cerita dekat tuan-tuan, dia tanya pula kenapa mahal, dia tak tahu. Kata makanan yang kita ada ni diimport. Ikan kita ni diimport. Yang kemudiannya apabila import, dia teratur, dia terikat dengan harga minyak di negara yang mana kita import barang tersebut. Jadi kerana ramai tak tahu circle ekonomi negara, dia makan tepung, dia ingat tepung tu datang daripada Kota Baru. Dia makan gula, dia ingat gula tu tebunya ditanam di Johor. Dia ambil ikan, dia ingat ikan tu semua dihasilkan oleh nelayan tempatan. Kerana naifnya tuan-tuan tentang asas ekonomi tuan-tuan tak tahu, berarti bila saya buat penjelasan ni, saya pun jadi pening. Berarti negara sendiri pun mereka tak kenal. Dan dia lebih mengelirukan apabila kenyataan menteri mengatakan rantaian makanan mencukupi. Ya, kita tahu makanan mencukupi, kena sebut, tapi inflasi meningkat tinggi. Harga makanan akan meletup, melambung tinggi. Okey, majukan public transport pula. Baik, majukan public transport. Berapa tahun nak buat? Saya cerita sekarang ni, public transport bukan pagi esok kita pasang rel, esok siap. Bila tuan-tuan nak bagi solution ni, kita kena sekarang ni dipanggil kejutan kerana kita tak buat bahas tentang Malaysia 10 tahun akan datang. Dia masuk pula dengan kenderaan awam. Kita tak bincang Malaysia 10 tahun akan datang. Kita bincang Malaysia lepas raya kerana perang ni baru berlaku. Jadi nak tukar peta negara kita supaya utamakan public transport, tambah bas apa semua, 6 bulan daripada sekarang lah akan datang. Tapi tekanan yang saya cerita lepas raya. 6 bulan pun tak boleh buat apa. Bidar kontrak, lepas tu orang tu mengadu kat SPRM, orang ni kata mafia korporat, orang ni dapat bergaduh pasal kontrak pun saja dah masuk naik mahkamah, turun mahkamah 3 tahun baru projek mula. Masa tu, kau pun dah tak tentu dah hidup ataupun tidak. Tak sama dengan aku mati kelaparan. Ataupun masa tu nak beli beras pun kena bawa segundi duit dah. Jadi bagilah cadangan yang munasabah. Kerana kita sedang bercakap apa yang dipanggil sebagai kenaikan harga di luar jangka. Nak majukan public transport ni, kena pergi Dewan Parlimen bercerita rancangan Malaysia ke-12. Malaysia 2030. Puasa Alhamdulillah lah kalau kau boleh puasa tanpa buka. Seorang bagi tahu pula puasa. Orang Malaysia ni cerdik dia, kadang-kadang aku pun tak tahu.
Pasal apalah majalah lawak tak muncul daripada tuan-tuan semua? Dia suruh puasa. Saya minat dia cak. Terus aku pun nak buka puasa. Dia datang. Maksudnya tuan-tuan stres lah tu. Tak ada idea pun makan cokodok. Tuan-tuan dah dengar maklumat ni jadi macam apa nak buat lah. Jadi level tertinggi tuan-tuan boleh makan cokodok. Lepas tu level tertinggi yang tuan-tuan boleh fikir puasa. Kalau duduk sebelah haiwan, kambing tu gelak kan tuan-tuan. Kambing tu kata, buruk-buruk aku jadi kambing pun aku tak terfikir. Kata kalau rumput tak ada aku puasa, berarti aku akan mengembara ke tempat lain dan aku cari makanan yang boleh aku makan. Kebau kalau duduk sebelah kau pun dia kata apa? Aku kalau ikut mamat ni mati. Dia pun belah. Sebab kebau kata dengan otak aku sebagai kebau pun kalau aku tak boleh makan rumput, aku pergi carilah daun. Kambing kata kalau aku tak boleh makan rumput, aku carilah daun. Dia duduk sebelah tuan-tuan suruh puasa, dia pun kata, macam manalah dikatakan manusia ni otak atas kepala. Dia punya cadangan aku nak tumpang pun tak boleh. Haiwan pun pergi daripada tuan-tuan. Apatah lagi kalau tuan-tuan menjadi kepala keluarga, anak bini pun lari. Bang, makanan mahal, puasa. Tuan-tuan jadi Pak Imam baca khutbah, puasa satu masjid terkejut. Aduh. Tapi saya anggap tuan-tuan menghiburkan hati lah. Cuma saya kata, jangan berhibur di tepi haiwan. Haiwan tak tahu tuan-tuan sedang menghiburkan hati. Nak puasa, haiwan kata, apa punya bangang. Kami bila habis rumput, kami bergerak pada rumput yang lain. Mancing. Aduh. Senang dia jawab. Dia pun dah stres kan. Tak tahu nak buat apa. Puasa lah Ji. Puasa lah bang. Tapi masalahnya puasa kalau lebih hari namanya bunuh diri. Okey. Allahumma salli. Saya tak anggap tuan-tuan bodoh. Saya anggap tuan-tuan stres lah tu. Work from home. Work from home kerajaan pertimbangkan. Tapi hari ni kabinet punya meeting, YB Fahmi dah kata dah sekolah tak ada. Sekolah akan jalan macam biasa. Sekolah akan tak ada PDPR. Work from home kerajaan akan pertimbangkan. Cuma frontline tak akan work from home. Hospital, jabatan-jabatan perkhidmatan dia tak akan work from home. Kemungkinan backline akan work from home. Sebenarnya bukan kita je work from home. Indonesia pun dah umum work from home. Indonesia terus umum work from home. Filipina mengurangkan jumlah hari bekerja.